shock factor dia best. Pasal dia boleh jadikan kau. Benda ni boleh jadi dalam real life. Tapi yang best ni kan, memang shock factor tu memang terkejut, memang kena macam pap, kena tampar. But how the story progresses lepas tu kan macam, kau ni pandai sial kau buat cerita macam ni. Sebab macam mana kau boleh buat macam from something that is so shocking dengan macam apa benda ni kau nak jadi very heartfelt, very warm, pasal relationship of two sisters sebenarnya kan. Dia cerita dia pasal a particular artwork ni. So pretty much dia cerita pasal adik-beradik ni, two girls lah. Kakak dengan adik dia. So diorang ni dulu kat art school. So setiap tahun best student punya work akan letak dekat pintu masuk entrance. Satu semua orang nampak. Sekali adik dia menang. Setahun. Adik dia menang tahun tu. Sekali besar gila. Painting besar gila. Lepas tu besar ni. Portrait of kakak dia. Kakak dia tak pakai baju. Sebab dia atas katil tak pakai baju. Kakak di atas sekolah macam terbangang. Pasal budak kau tu dah. Hui gila. Macam ni badan kau. Kau punya ni semua. Mana kau tak sangka kat dalam kakak dah jam. Padahal tak. Aku macam kau pernah posing tadi kau ke benda. Aku pun question that thing. Macam ni kau buat ke benda ke? Berarti kan kali tengok macam memang dia tak dia posing pun untuk adik dia. Adik dia pandai-pandai masih. Kakak dia bersiap pergi bagi tahu cikgu, tolonglah aku tak nak tengok aku punya badan kat situ. So baru kita nampak dia orang punya dynamic. Adik-beradik ni kan. How a sister carry a little sister and how little sister look up to the older sister kan. Because dia jadi artis semua because kakak dia terror. Dia influence by kakak dia sebab dia apa semua dia nak ikut kakak kecil-kecil.